Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni berada dekat Paya Gambar. Okey, nak tengok satu rumah ni. Geng, rumah comel geng. Rumah klasik, banglo lama, binaan dia memang nampak klasik lah comel. Dengan keadaan depan rumah lamai yang sangat luas. Okey, rasa dalam 4 buah kereta ni muat ni, termasuk dalam garaj tu 5 buah lah. Okey, kurang angin molek hari ni. Cuaca redup dan daripada jalan tu, daripada situ nak pergi keluar tu jalan besar hanyalah lebih kurang 200 meter sahaja. Dekat kawasan dalam ni tak banyak rumah dah, ada lebih kurang 6 buah banglo. Okey, dan tengok ni. Pagar depan ni dah. Okey, sangat-sangat luas kan, comel. Kita pusing tengok keliling rumah dulu. Maklumat rumah ni akan sertakan sekali dekat mesej di Telegram. Okey, dekat description tu akan cuba untuk letak lah. Nampak sini dah ada filter siap dah. Okey, tangki dekat sana untuk air. Oh, comel. Siapa-siapa yang berahi ke laman yang luas dan tempat yang tak sibuk dengan jalan besar apa semua, okey, sangat sesuai lah rumah ni. Okey, sini alik ni pada taki juga. Okey. Cat pun molek lagi. Cuma tengok dia punya tingkap dia ni, klasik sikit lah, lama sikit. Jadi kalau kata nak baru, kita boleh buat balik lah. Sama ada nak pakai frame yang sama ataupun kita tukar, boleh, tak ada masalah. Tapi semua untuk bayar baru dah buat deh. Owner akan jual seperti seadanya. Okey, jadi kita tengok bangunan lah. Kat depan ni ada satu sliding belakang dan juga grill. Okey. Dia pakai tiles gini. Dalam ni dia macam pakai marble gitu. Tiles marble. Okey, itu utama dia, pintu besar. Ni dengan sebelah ni. Okey. Banglo ni keluasan ke apa semua akan sertakan sekali dekat kita punya message description lah. Okey. 3 bilik, 2 bilik air. Okay. Ruang depan dia. Nampak? Perantara pintu perantara ni. Dia arch gitu sikit kan. Comel nampak. Okey, ni ruang tengah ni lah. Ada tingkap, ada kipas kat atas. Okey, ini bilik master, bilik utama. Bilik. Keluasan saya sedar comel geng. Okey. Satu toilet sini. Itu pun pakai pintu kayu lagi. Semua rumah, bagai-bagai dalam rumah ni bagai-bagai lama lah. Bagai asal rumah. Bilik kedua. Okay. Dan juga bilik ketiga. Alright. Ni ada tiles di dinding ni, tak pasti ke dia. Mungkin bahagian dapur dia sambung buat bilik kau kan. Ataupun sekadar decoration kau boleh jadi. Ni toilet dekat luar Ini sharing lah untuk luar, toilet keluar. Dan ni bahagian dapur. Cun. Memang comel geng. Alright. Jadi gambar pun akan sertakan sekali dekat Telegram. Nak tengok boleh, tak ada masalah. Boleh tekan kita punya link Telegram tu, tengok situ, tengok nombor kod dia. Dan dekat iProperty pun ada, insyaAllah. Okey. Siapa-siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut pasal rumah ni, harga berapa, lokasi dekat mana, nak mari tengok ke apa, boleh, no problem, tak ada masalah, boleh. Okey, dan satu lagi information untuk anda semua, rumah ni owner nak jual below market value. Alright. Jadi kalau berasa kena naik mata, tertarik rasa nak ni kak, boleh inform kita secepat mungkin. Okey, assalamualaikum.